So how's tonight? Win again? We win for sure. For sure. 3-0. 3-0. 3-0. Berapa cik? Jadi tim menang berapa? 2-0. 2-0. Tadi? Kejap. Sarawak menang? Sarawak menang 1-0. 1-0. Yes. Okey, kita tengok. Saya 3-1. 3-1. Ya. Kejap. Jadi tim Sarawak. Berapa? Ramalan. 3-1. 3-1. Johor 3 So now pukul 11.30 11.30 kita bertolak ke Lakin. Syawal 20. Syawal 20 dan kita kembali bekerja. Kita ada Abang Ijat. Ni Abang Ijat Ni producer. Ni kalau game batal ke tukar ke ni lah orang dia. Cari dia. Cari Hermanodin TV3. Super pun ni. Nak tidur jap. Kalau time nak ketawa, jangan dari bawah. Nanti nampak dah benci. Kan? Gigi. So kena angle atas. Thank you Su. So pesan kalau nak ketawa jangan angle tu jangan ke bawah Kalau tak dia macam ni. Tengok bola tak? Bola? Bola Malaysia sokong? Jugalah. Ya. Ada sokong sangat tu Tak sangat lah. Tapi kalau tim dalam Malaysia sokong siapa? Saya Sarawak. Oh Sarawak. Tahu tak esok ada game apa? Tak tahu. Esok JDT lawan Sarawak. Oh ya? Kat mana, Sarawak ke kat Johor? Dekat Johor lah. Kalau dekat Sarawak saya menghala ke KLIA. Awak Awak pasukan mana? Sokong? Kelantan. Kelantan. Patut awak kecek Kelantan pun. Berapa ya? 11-10. 11-10. Okey. Okey, jumpa kampung kita. Tengok tak bola Kelantan? Lawan ni tak ada masuk tengok. Tak dia masuk. Cara apa dia? Kita jangan bola lah. Bola Kau tiga. tu bagi tengok. Ya. Dia resto ni. Yang esok arena. Nampak sangat salah. Nampak sangat tak tengok. Sebab dia- TV3. Oh, tiga. Tak boleh dah Prima. Thank you. Bye. Tak, masuk TV nanti. InsyaAllah. Mana nak makan Man? Tadi Aina bukan post kat IG ke? Jap, baca ni komen dia orang. Jap. Budak-budak Johor ramai tu Dekat Johor kata dekat restoran Bibik Taman U ada nasi ayam penyet Tanjung Piai. Tanjung Piai Tanjung Piai tu dekat Pontian sana. Kalau kita makan pergi Singapura je makan. Betul. Kilang Bateri Angsana. Dia kata rumah saya, mak saya masak sedap. Tak sabar nak jumpa bakal menantu. Oh. Makan free. Kalau Aina setuju jadi menantu, kita orang makan free lah. Kita buat jalan je. Kita orang makan free tak ada. Tak apa, cari option lain dulu. Cakap macam lain. Kena macam kena reject lah. Jadi ni. Saya nak berilah. Saya ikan lah. Abang tengok bola abang. Abang tak tengok bola? Ya? Tak tengok bola? Bola? Bola sokong tak tim JDT? Ya ke? Malam ni tahu tak JDT lawan siapa? Dia lawan apa ni? Kata akak. Laka? Tak ada. Besok. Sarawak. Rasanya tempat anak saya besok. Anak awak? Ya. Ya. Siapa anak awak? Tak tempatkan saya 3-1. Oh, siapa anak awak? Cik Abangan. Okey. Dia kata anak dia main bola. Kita makan dekat Gerai Sri Kayam dekat kawasan apa dah ni bang? Dia terberau. Tepian Tebrau. Lauk-lauknya Ustaz Syekh Izzat dah akan baca doa. Ya. Tengah gambar tu. Teruskan Syekh. ni kita order siangkap 3 rasa tapi nampak macam satu rasa je. Kita rasa dulu. Tidak berasa ya. Tapi apa pun kita kena rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kena kerja lah. Lebih pada satu rasa. So pas lah. Boleh lah. Boleh. Tom yum dia pula. Terbaik. Gerai Sri Kayam. Sangat lumayan. Lumayan.
sedap. Banyak ni dah. Nah tak? Lagi boleh makan-makan. Betul. So, sebenarnya mati tu topik dia yang pertama sebelum bola. Oh, betul. Kena ingat mati pun boleh main bola. Oh, ya, betul. Tiba-tiba cerita mati. Syafiq Rahim tu, dia sebelum main bola, kan, dia baca Yasin dulu. Dia takut dia mati dalam padang bola. Tak jadi tanya dia. Ni jangan upload. Ni kau jangan upload. Sepatutnya kau Syafiq kena baca Yasin Abang dulu. viral nanti bang. Saya tak tahu bang. Aku cakap betul apa? Betul. Hai, Media Prima. Dah start bola? Bola tak tengok JDT? Tak suka JDT eh? Tak sempat. Tak sempat. Stadium pun tak pernah pergi? Tak pernah pergi. Ni esok JDT lawan Sarawak. Agak-agak siapa menang? Sarawak? Ni orang Sarawak ni. Sana ini yang bilik 12.15 dengan breakfast untuk besok pagi dengan Lisa lah. Okay, thank you. Happy watching Cik Aina. Okay, thank you. Okay. Gila sampai sini pun nak suruh aku. Tengok aku. Tingkat 12. Budak ni. Bau dia sedap. Masuk ke kanan. Assalamualaikum. Yeay, dah sampai bilik. Nak mandi and nak rest sekejap. Okay, nak turun sekejap. Sebab kat bawah ada salon. Nak buat rambut kat bawah and then naik makeup. You done your hair already? Yeah. Oh, okay. Cuba kita nak You mana cantik oh. Pandai lah you. Pandai lah you. Kau siap lambut jeliti. Loskan kuasa Johor. Ini apa berarti? Yeay, dah siap dah. Nak tunggu siapa lagi ni? Korang buat apa sehari suntuk ni? Tak ada buat apa. Kita bagi peluang kat Abang Ijat pergi beraya. Wah cantik. So Vijay, are you ready for tonight's game, Vijay? Dari dia awak dari dia. Saya? Saya tak apa sebab ada Vijay. Vijay ni boleh bantu soalan-soalan yang bernas. Yelah tu. Jom lah, kita nak gerak dah. Okay. Jom. Jom. Let's go. Mana boleh ni pakai baju JDT. I'm a Johorian man. Rasa kita bawa Anja masuk Zaili kan? Tak payah poyo lah bang. Ni bukan Abu Bakar Atan ni, level saya. Saya bawah daripada Vijay. Dah dua dah. Dua jantan lah tu. Bawah. Sampai stadium dah. So Vijay, tonight it's gonna be an interesting game ke tak? Boleh katakan interesting lah sebab defending Sarawak bagus. Diorang tak bolos banyak kot. Tak ada orang lagi. Okey, Stadium Lakin. Malam ni dia orang cakap orang tak berapa nak ramai, 2,000 je tiket terjual. Ya bang? Boleh saya bantu? Boleh. Tolong pakai ni. Tak apalah, kita 8.30 kan? Pukul 8. So ni earpiece Aina akan pakai kat dalam ni. So ni arahan apa semua Aina akan dengar lah daripada ni. Sini. Hai. So tak ramai orang hari ni. JDT Sarawak. TMJ ada dia cakap. Bos dia orang ada. Mulai macam rasa duduk kat kursi JDT ni. Kualiti dia lain ni.
Ni betul datang JDT ada buah tangan. Tanya? Ada setengah hati. Ni limited edition ke dalam tu? Oh, nice. Tuan Pengarah, macam mana this season pasukan Sarawak? Overall lah, tengok setakat ni lah, macam mana? As a whole, kita adalah pasukan yang dana yang paling rendah sekali dalam Liga Super atau Liga Perdana lah. Okey. Jadi dengan menggunakan tenaga tempatan, tidak mustahil kita akan dapat kekal dalam Liga Super. I'm good. Last time 2-0, right? Right. Yeah, man. I told you 2-0 was Yeah, man. So tonight is 3-0. 3-0, yes. Good luck. Penyusuan ramai datang. Alitan kuasa semua nak tengok macam mana Johor punya ni. Tapi dia punya world level lah. Saya tengok memang kelas lah, memang kelas. Yalah, kalau dia tak jadi juara pun memang TMJ boleh buang pun coach dia pun. The best players, players yang mahal. Dia semua komplit. Komplit. So sebab tu dia memang kena duduk ada kat atas liga. Sentiasa ada. Kalau dia tak duduk atas, memang dia orang Something wrong. Mesti something wrong. Something wrong. Tengok sajalah dalam bilik dia orang. But semua kasut dan setiap budak kita mana ada buat sendiri. No, that very different. Very different. Kalau compare dengan negeri-negeri lain memang jauh. Jauh beza kan? You bring life for us. So we don't have chance to lose. We are going to win. Good luck JDT. Thank you very much. Okay. Okay, Aina, start list. Okay bang, line up malam ni. Yep. Okay. So tonight another 3 full points against Sarawak shouldn't be a problem, right, coach? Okay. Okay, tu je. Okay, thank you coach. All the best, good luck. Psychic man je. Hat-trick Liga Super Malaysia. Pasukan Johor. Hi coach. Ready kita nak interview? 2 soalan je. Okay. Okay, sekarang ni baru habis interview and now kita tengok apa ni, players tengah warm up lagi kat belakang. Susu our photographer pula, our camera woman still working. Complicated ke? Weh, complicated ke? Weh, kita kena naik tau. So, tak nak naik ke? Oh ya? Yeah. Yelah. So, dekat sini nak pergi bilik pengulas dia. Tingkat 5. Naik tangga. Hai, Captain. Excellence become tradition. Asli Mazlan. Hello, bro. Winner never quit. Quitters never wins. Yes. So kita nak pergi bilik media. Vijay. Yo. So please be careful and always ready. Ini suasana bilik media dekat JDT. Dekat General Takzim. Ini suasana daripada atas. Okay. JDT begitulah lawangan lagu JDT dan juga lagu kebangsaan Tengah live. So Aina biasa Aina akan tengok game. Tak boleh cakap kuat-kuat. So Aina biasa akan tengok game daripada atas. Pengulas dalam periode offside apabila menerima bola tersebut. Jadi terlepas peluang ganda untuk menambah jaringan pada malam ini. Okay, so sekarang ni half time. Half time dia orang celebrate birthday Puan Cik Khalidah. Sempat tak? Tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Tu di situ kelihatan Mora, Benjamin Mora juga kelihatan di sana. Tersengih-sengih. Dan ini dia TMJ. Puan Khalida. Dan dia baby. Hello baby. Nice. Jadi selamat hari jadi. Happy birthday kepada Cik Puan Khalida, isteri kepada Tunku Mahkota Johor, TMJ. Kita ingin mengucapkan selamat hari lahir untuk Cik Puan Khalida, isteri kepada TMJ. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa di bawah lindungan Allah, insya-Allah. Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Ni stalker. So penat tak ni for 45 minutes non-stop talking? Boleh lah, tapi kalau nak tengok non-stop talking, tambah lagi banyak non-stop talking. Kan? Co-commentator ni sikit-sikit lah, tak adalah kena cakap terusan macam tambah non-stop, macam bising kan. Kan? Okay, dah sekarang ni 10 minit terakhir game JDT Sarawak. Masih lagi 1 sama, JDT 1 Sarawak 1. Kalau keputusan ni sampai habis kekal sehingga tamat perlawanan, saya rasa sedikit sebanyak boleh bantu juga, boleh tolong juga pasukan Sarawak untuk terdapat keyakinan lah untuk dia punya next match lah. Tapi nampaknya JDT berusaha keras. Untuk JDT! Gadar! Pada malam ini dan sekaligus jaringan kedua untuk pasukan Jaringan kedua untuk pasukan JDT. dihasilkan pada minit ke-75. Minit ke-75 Gadar menjadikan gol kedua untuk pasukan JDT. Dan sekarang ni keputusannya JDT 2 Sarawak 1. Lagi few minutes game nak habis, so I nak kena turun untuk get ready untuk interview coaches lah dengan players. Sudah menghampiri 90 minit untuk ditamatkan cerita di antara pasukan JDT dan juga pasukan Sarawak pada malam ini. Cristiano Figueroa. Hello. Yeah, I'm good. Are you happy? Yes. As you expected, Yeah. you're gonna win. Yeah, of course. Okay, ngap sayut. Keep it up, keep up the good work. Memang Mama Razi ni. Hi, keep up the good work. Jesse. Saya ambil dalam Tak basah lagi lah? tak rasa Boleh. Jesse, sekejap ya. Jumpa mana depan? Okay. Okay, dah habis dah interview. So macam inilah keadaan dia selepas game habis dekat JDT, dekat Stadium Lakin. So semua dah tak ada orang, kat depan ni tak ada dah. Backdrop je tinggal. 1, 2, 3. Luaskan kuasa mulut. Puas hati malam ni 3-1. Biasalah kan. Tapi masa satu sama tak mana. So Safawi Rasid janji nak bagi jersey tadi. So now we are here. I'm here waiting for him to pass me the jersey. Yeah, nak. Yo. Siap boyfriend bagi. Oh, skandal lah. Kau dia paskan. Dia buat apa? Tadi cakap suruh bagi you je. Oh ya. Dia sebagai ayah. I rekodkan you kat. Jangan. Ni skandal Aina. Oh, tak. Oh, you cakap dia skandal I? You nak nak tahu tak ni skandal dia siapa? Tak. Okey. Kalau korang nak tahu Syazil Sharif, dia kerja TV3. Okay, thank you. Hey, that's fine. Ni Asnira nama dia, pegawai media JDT. Dia skandal dengan Safawi. Tak. Thank you Safawi. Thank you As. Thank you As. Sebab you jadi perantara. I tolong buat masjid. Sebab I dah tolong you buat masjid kan?
Okay, game dah habis. Overall, macam mana co-commentator? Game Overall, habis. overall. Yeay. Tu je. Dah habis kerja. Overall saya rasa kejuaraan Liga Super Milik Johor dah masuk. Dah bagi saya dah ditentukan dah 11 Is poin that di too early atas. to announce that? I Tak, mean, mereka dah 11 poin di atas, tinggal 6 game lagi. Oh, So okay. mathematically memang mereka still boleh Kedah still boleh still boleh overtake, tetapi saya rasa saya tidak merasakan Kedah. weh, dia bukan live dekat TV. Saja lah kau tanya soalan aku jawab lah. Power lah VJ sekarang. Nanti follow Instagram dia. VJ, how to spell VJ? V-I-J-H-A-Y. Follow dia ramai-ramai. Segan aku depan kamera. Kau tahu tak, ni lagi segan daripada kat studio. Tu bukan rekod kan? Tu berikut juga. Oh, ni baju, by the way, mesti korang tanya kan, kenapa pegang-pegang? Tak perlu, baju baru ni. What do you think of Safawi Rashid? Since dia bagi jersey. Well, dia menjaringkan 1 gol. Yep. And 1 assist. I think he's a good player, very fast, very talented, got a good future. Saya just nak lihatkan dia lebih main untuk pasukan kebangsaan. Jom kita serbu. Sempat Tabah. Jom kita serbu. Kesian dia orang ni nak tunjuk. Jom kita serbu. Tabah Sazwan? Buat apa? Apa dia? 3 galau. Nombor 1 tengok. Hitam. Bang, you tutup kedai je biar dia kat dalam. Wajah-wajah kegembiraan apabila JDT menang malam ni. Komen sikit. Ramai dah cakap juara keempat kali berturut-turut JDT ni. Liga InsyaAllah Super. kalau tak ada apa-apa, kalau kita semua mengharap ada 3 perlawanan yang terakhir je untuk Liga Super ni. Okey, luaskan kuasamu Johor cepat. 1, 2, 3. Luaskan kuasamu Johor. Okey, tak ada semangat dia orang ni. Sebab penat kot. Buka kedai daripada pukul berapa? 9.30. Sampai sekarang ni tak tutup-tutup lagi. Tabah Sazwan cepat sikit. Dia orang dah penat lah. Bang, tolong potong kan? Aduh. Bas Sarawak dah pergi dah. So lepas habis game, biasa Aina akan jumpa producer. So kita jumpa dia dah. Sekejap. Okay, this is our producer. So how's my performance tonight? Roll, okay. Satisfied lah. Satisfied But still can improve. Okay. Few things lah. Maybe question tu kita boleh bincang sikit lagi. Next game. So overall, I think You happy lah? Yeah. Working with me. dia satu mata dia faham. Elang. So ni dia nak kahwin dengan orang Kelantan ni, Amar ni. Amar, so far macam mana Kelantan? Kelantanese girl okay ya? Siburan dulu. Lantak. Say hi everybody, hi. Hi. Congrats. Thank you. You're beautiful. You're beautiful. Thank you. Please. Little more. It's okay. Thank you. Have a good rest later. Okay, sorry tu. Thank you. Bye. Johor. Johor, okay. 3-2. Okay, macam ni lah suasana. Lepas kerja. Okay, suasana lepas bekerja Inilah muka-muka lepas Okay, kerja. abang overall malam ni macam mana bang? Ni, kerja malam ni. Oi, malam ni semua sukses sebab apa? Director tak banyak cakap. Oh. Dia tak menjerit banyak. Tak menjerit banyak. Jadi maknanya kami dah bagi persembahan yang terbaik. Okay, ni kepada senang dia. kalau kita buat video malam-malam ni, bila dia alert dia lain macam. Production nampak bagi lighting. Memang biasanya macam tu. Kita ada kerjasama. Silau yang mana silau? Yang kat atas tu tak perlu lighting dah. Okay. Tengok budak-budak ni depan film. Ni main tengok saya. Mentang-mentang aku ni tua. Dia berbuh lampu mergelit dalam kepala. Apalah, tak Baru hormat berpeluh, senior dah. berpeluh. Lepas ni, Padahal dah settle semua kita pergi makan. Di Okey. pokok cherry. Dia makan kat Kedah. Kat dah. Hang sana. Baiklah mak dia. Kenal lah ya. Aduh ayam. Diamlah Herman. Ni botak ni sebab apa ni? Apa yang Ni botak-botak ikut players ni. JDT punya semua botak. tak ada makna ikut. Apa yang botak-botak ni? Okay, ni player JDT semua botak ni pun botak juga. Veteran. Veteran. Diorang confuse antara Awi dengan saya. Ya, sama lah. Sama juga. Ni. Tu botak. Abang kenapa botak bang? Ni ikut player JDT Kenapa botak dia tanya? Saya JDT. Oh. Bekas main JDT dia tu. Bekas player. Patutlah botak. Halim. Oh, okey. So biasanya diorang akan ni production akan briefing. So our producer tu
producer Hermanudin yang pakai baju putih tu tengah menggeliat tu. Okay, so dia akan briefing lah untuk wrap up. Setiap kali habis game, inilah dia. Yeay, tepukan. Terima kasih, selamat malam. Esok kita pilih raya. Dia buat apa udah dulu? Udah le. Dah habis ke tiap koma ni? Habis kan? Bye-bye, good night. Selamat malam. Kau buka So now dalam kereta nak pergi makan malam lagi. Tak apa, kerja kuat. Kita bekerja kuat, makan tengah malam pun tak apa, tak gemuk. Memang tutup. Tengok kedai mana kita pergi Sekejap lagi nak tunjuk. So dia ada udang, soto, ikan. Kita pilih kat sini. Lepas tu ceng, dia masak macam ni. Masak rendang pisang, masak sambal. So biasa Aina tak makan malam kalau nasi. Tadi sebab kedai ni viral, so producer kata Aina rugi tak makan kat kedai viral ni. So terpaksa lah order. Tapi sebenarnya kedai ni yang recommend ni abang JB. Ini Abang Long JB. Abang Long JB. Dah sana boy. So nak paksa dengan dia orang makan nasi goreng seafood. Nak tengok macam mana ni makan dengan dia punya sotong petai. Ada tambah sikit. Abang ni sebelum Joe Vizzo, ni lah dia kira hip hop JB. Oh, founder hip hop JB. Baik. Bawa dia lah. So kita Aina boleh makan dengan selamat malam ni sebab kita duduk dengan abang kawasan. Terbaik. JB is the best. Okay, disebabkan kedai ni tular di media sosial dan juga di dada-dada akhbar. Dada-dada akhbar. Ada akhbar betul. Sangat tabah Sazwan Yes. Jadi ramailah Singaporean pun datang makan, Johorian pun datang makan, Kelantanis pun datang makan, Perakian pun datang makan. Makanan dah sampai. Nasi goreng seafood, macam kita tengok, kita buka. Habislah aku nak kena buka ni. Nasi goreng seafood kita makan dengan sotong sambal petai and sotong butter. And my favourite drink, air suam lah, air panas. So Aina selalu order air panas sebab selalu cakap banyak, so air akan jadi sejuk. So kita order terus yang panas. Makan dulu Baik. Best. Okay, nice. Sedap. Ni kau tidur di sekenang je lah ni Kita tak try ni. Apa? Terbaik. Sedap. Sedap kan? Sedap kan? Kedah murah kedah. Dirimu tiada lagi dari tawamu, hanya kesepian yang melanda jiwaku. Morning, dah nak balik KL. So hari ni pakai baju JDT. And nama dia Safawi Rasid. Dia skor semalam. Morning Abang Jad. Pakai baju JDT juga. Tabah Sazwan, baju JDT juga. Allah, semua JDT ni apa cerita ni? JDT. Sempena kemenangan JDT semalam 3-1. Sekarang pukul berapa? 10:30. 10:30. Sekejap dekat Plaza Lakin, Selera Johor. So kat sini macam-macam kedai ada. So tak tahu lagi nak makan apa.
Abang Johor. Ya. Apa yang best kat sini? Peta rasa memang sedap lah semua makanan kat sini. Tak, antara makanan Johor yang best lah dekat Plaza. Kacang pul okey. Kacang pul. Tak pernah makan? Tak pernah makan. Kacang pul. Haji. Kak, nak kacang pul 2, roti bakar 1. Tak ada? Okey, kacang pul 2 lah. Jadi kalau kena sekali pergi kontak Nepal pun tak pernah makan kat Gaman Tori. Gaman Tori. Gaman Tori kontak. Tak ah. Kita nak jawapan nanti kan. Nak lagi roti ni boleh? Ambil je lah roti. Boleh tak? Yeay, tambah sikit. Kenyang. Sedara lah, kita sedara lah. Jumpa dia cakap Kacang pul terbaik. Abang Linda ke Kelang. Tak